lagu Termonitor Ketua. Lagu itu viral di sini. Di tahun 2025 ini, musik Indonesia Timur jadi momen bersinar, yang dikolaborasikan dengan musik dari Minang Sumatera Barat. Sehingga musik atau lagu-lagu dari Timur semakin viral di media sosial. Entah itu bergenre pop remix, ataupun slow, musik Indonesia Timur seakan menjadi penguasa sementara, atau jadi FYP di jagat media sosial. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai ke luar negeri. Lagu-lagu Indonesia Timur seakan menghipnotis para pendengar, dan bahkan sampai memuncaki beberapa laman chart musik seperti Spotify, Billboard, iTunes, ataupun YouTube Music Chart di dalam negeri, hingga sampai ke negara Malaides. Sebelumnya juga ada lagu Tabola Bale yang hingga saat ini masih nangkring di posisi pertama pada laman chart musik Malaides, dan kini viral pula lagu baru dari Indonesia Timur, yang berjudul, Orang Baru Lebih Gacor. Dipantau dari YouTube Eko Show, tembang lagu Timur dengan lirik, Termonitor Ketua, yang dinyanyikan oleh Eko Show, Juan Reza, dan Cech Lino, telah ditonton sebanyak 60 juta lebih. Lagu mereka pertama kali rilis pada tanggal 21 September tahun 2025, dan mulai menghipnotis warganet Malaides. Anggota mau lapor ketua. Orang zaman sekarang kalau menimang anak dia, toba abu, termonitor ketua. Anggota mau jalan ketua. Anak ni ngapo tak tidur ketua. Lagu ni memang sedap, tapi bukan buat menimang anak. Orang zaman dulu tak macam gitu dah. Tidurlah anak dalam ayunan, dodoi si dodoi, dodoi si dodoi. Bisa juga berselawat atau bawa dia berzikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ni kau macam mana pula? Masih menimang pakai zaman sekarang tu pakai zaman dulu. Hal ini membuat sebagian warganet Malaides mengatakan, kalau lagu-lagu dari negaranya yaitu Malaides tak bagus. Namun ada juga musisi Malaides yang memberikan tanggapannya dengan pandangan yang berbeda. Ada orang cakap muzik Malaysia ni tak best. So pada pendapat aku actually best je. And local band kita sendiri pun dah fly pergi Jepun, ada yang dah pergi Indonesia, ada yang dah pergi Singapura. So bagi aku benda tu sebenarnya adalah achievement untuk band Malaysia lah. So kalau tak best orang tak panggil kan, organizer luar tak panggil. So, kalau korang tengok sendiri pun konsert-konsert ataupun local gigs every week ada je. Cuma kalau dekat gig ni crowd dia sikit lah kan. So kalau nak cakap kualiti tak kualiti tu sebenarnya adalah berdasarkan telinga masing-masing nak dengar genre yang macam mana kan. Sebab kalau nak cakap dekat Malaysia ni genre yang paling top sekali dah tentulah pop kan. Kalau nak cakap pasal metal, hardcore, itu ada pendengar dia tersendiri. So kalau nak jadikan hardcore, metal ni sebagai mainstream punya music tu, so aku rasa macam mencabar sikit lah kan. Bukan tak boleh, tapi mencabar sikit. And then kita kena tengok demografi kita tak sama dengan Indonesia kan. Tambah lagi local awareness kita punya tentang music tu kurang berbanding orang kata kalau kat Indonesia tu lagu macam mana pun korang keluarkan tetap ada pendengarnya yang tersendiri. And so kalau kata kualiti tak kualiti, ya kualiti, tapi sambutan daripada crowd tu kurang lah. And orang kata apa, mainstream nak yang pop aja, tapi tak nak yang genre-genre selain daripada pop tu lah. So apa pendapat korang pula tentang local music? Cuba korang komen kat bawah. Indonesia jauh ke hadapan berbanding muzik Malaysia. Ya, seolah-olah kita dulu cikgu, diorang murid kan. Tapi sekarang ni seolah-olah diorang dah jadi lecturer lah. Dia dah jadi guru besar. Dia lah, okay, aku cakap AA lah. Kau cakap A dulu, sekarang dah tak relevan lah. Padahal kita yang mula mengajar dia orang macam ni lah. Kau nak rock and roll, kau inilah dunia rock and roll, inilah dunia cinta, inilah dunia ni. Dan sekarang ni dia orang dah jauh ke hadapan. Mungkin kerana kalau kau tanya aku rasa
Dia orang ada populasi yang lebih kurang 10-20 kali ganda lagi besar dari kita. Dia punya error tu, dia kalau dia buat salah pun, dia ada band lain untuk backup, untuk naikkan. Kita ni macam, mungkin kita terlalu rigid. Kita nak industri muzik cakap, okay, kita nak orang macam ni, cari ni. Dapatlah Aizat. Kau macam boring, bukanlah boring, tapi kau macam Allah, takkan ini je kita nak lawankan dengan dewa. Agak orang dia memahami. Bukan minta mas kahwin sekarang ni, tapi agak orang dia memahami. Macam, bukanlah dia salah. Maksudnya, kenapa kita tak lebih teriak lebih kuat? Kenapa kita tak lebih berani? Kenapa kita tak lebih tulen? Benda-benda yang kau nak kan, bila kau cakap, sebab muzik kan personal kan, dari peribadi kan. Jadi kalau kau dengar sesuatu tu, kau macam, oh, aku suka lah. Bukan macam kau setakat nak dengar in the passing kan. Macam, oh, macam angin, habis cerita lah, tak nak fikir lah. Kalau kau muzik kan, bukanlah maksud kau kena jadi emnasi yang terlalu berseni untuk, oh, inilah lagu. Padahal kau yang, apa yang kau cari adalah benda yang kau boleh relate. Yang secara peribadi, jadi kau suka macam, weh, power lah dia. Dia dapat tangkap apa yang aku rasa sekarang ni. Seolah-olah aku kurang rasa dengan muzik tempatan. Bukanlah tak langsung, macam aku suka je Iqbal M, aku suka je Monolog, aku suka je Butterfingers, aku suka je Nasi dengan Ramli Sarip semua. Tapi macam tak ada pelapis kan. Macam kalau Lee Chong Wei dah tak ada, kita macam blur. Kenapa orang cakap muzik Malaysia ni tak best? Saya rasa ramai ada orang kat luar sana yang berfikiran macam kebanyakan orang. Ada yang rasa macam, asal muzik Malaysia ni tak best, asal tak best. Kenapa muzik Malaysia macam ni? Kenapa tak boleh tak jadi macam ni? Kenapa tak jadi macam ni? Oh, muzik ni negara ni macam best je, muzik negara ni macam best. Kenapa Malaysia ni, muzik kita ni macam ni? Kan? Soalan dia sama je. Dulu macam negara kita, macam 30 tahun dulu masa kegemilangan muzik Malaysia tu, macam kita conquer Asia ni kononnya kan. Tapi tiba-tiba kenapa jadi macam ni? Kenapa muzik Malaysia ni dah macam merudum, macam tak best, dah macam apalah artis Malaysia ni. Macam seolah-olah muzik Malaysia ni macam bangang sangat lah. Macam bagi saya rasa macam muzik Malaysia macam tak mampu langsung nak buat lagu-lagu yang berkualiti. Lagu Timur saat ini memang dapat dikatakan sedang berada di atas angin. Itu semua dikarenakan irama musik dan lirik lagu, dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membuatnya disukai oleh kalangan anak muda bahkan semua usia. Lirik yang sederhana, ceria, serta penggunaan bahasa daerah, menjadi daya tarik utamanya. Dan di balik itu, lagu-lagu Timur juga menyampaikan pesan cinta, semangat untuk bangkit dari keadaan, humor, atau kritik sosial, namun dengan pembawaan secara ringan. Perpaduan gaya lokal dan tren modern, membuat musik Indonesia Timur terasa lebih unik. Proses kreatif yang spontan dan jujur, membuat karya-karya musik dari Indonesia Timur, terasa lebih dekat dengan pendengar. Popularitas lagu-lagu Indonesia Timur membuktikan bahwa musik yang berasal dari Indonesia, mampu bersaing dan mencuri perhatian di kancah nasional dan internasional. Ciri khas yang kuat dan pesan yang mengena, musik Indonesia Timur terus memperkaya ragam budaya industri hiburan tanah air. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.